Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Perak Kini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Azno Catering kerana beri peluang kepada kita untuk bersama program iftar pada malam ni. Cuma saya nak komen sikit, insya-Allah Michael Perak sepanjang Ramadan ini kita telah merancang tabung tabung yang dinamakan sebagai Bina Gaza Semula. Bina Gaza Semula. Jadi apa yang kita telah lakukan, kita telah mengedarkan sekitar lebih pada 10 tabung di beberapa buah masjid di negara Perak. Jadi alhamdulillah sambutan orang ramai terhadap program ni, sumbangan orang ramai kepada tabung ini amat menggalakkan. Sampai sekarang sepanjang hampir sebulan ni kita hampir mengutip 40,000 daripada masjid dan surau dan beberapa program-program ceramah yang telah diadakan. Jadi itu tentang program. InsyaAllah Michael, dengan duit ini kita akan salurkan kepada mereka yang memerlukan, khususnya rakyat Gaza yang sedang ditindas, dizalimi oleh rejim Zionis pada masa sekarang. Dan kita tahu sampai sekarang yang saya tahu statistik sekarang dah lebih daripada 50,000 orang yang syahid. Lebih daripada 50% daripada mereka adalah kanak-kanak dan wanita yang terkorban sepanjang setahun lebih, bermula Oktober 2003 sampailah sekarang. Jadi kita rasa insaf, kita rasa terkesan apa berlaku. Jadi hasil pada itulah kita melahirkan program ni untuk membantu mereka. Jadi insya-Allah segala duit ni kita akan salur kepada mereka yang memerlukan khususnya di Gaza. Jadi insya-Allah sekadar tu kot, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya selaku wakil Michael Perak amat berbesar hati sekiranya pihak masjid, pihak surau atau orang persendiran yang sanggup menyumbang melalui tabung ni ataupun melalui kita punya kita ada QR code kita ataupun melalui website kita, Facebook kita. Saya menyeru sangatlah di sini pada ketika ini mereka sangat memerlukan pertolongan kita. Kita jauh tetapi kita boleh gunakan doa dan berkongsi rezeki, berkongsi nikmat yang Allah beri kepada kita. Kita bagilah sedikit kepada mereka, bantulah mereka. Mereka sangat memerlukan. Jadi sekali lagi saya anjurkan, saya seru kepada khususnya rakyat di Perak ni, bantulah rakyat Palestin dengan melalui tabung yang kita sebut tabung Bina Gaza Semula yang dianjurkan oleh Michael Perak, insya-Allah. Awal-awal sepatutnya gencatan senjata berlaku pada 2 minggu lepas, dinamakan gencatan senjata fasa nombor 2, tetapi rejim Zionis Netanyahu dia telah mengkhianati perjanjian tu. Jadi serangan diteruskan. Hasil daripada itu sebenarnya PMX kita telah mengeluarkan satu kenyataan mengutuk serangan ini. Jadi dari pihak kerajaan mereka telah melakukan sesuatu yang sepatutnya dilakukan. Jadi dari peringkat rakyat kita mestilah bersama-sama dengan kerajaan yang ada terus membantu rakyat Palestin melalui doanya, melalui sumbangannya dan apa-apa yang kita perlu buat kita lakukan dengan sungguh-sungguhlah untuk bantu mereka. Mereka sangat memerlukanlah, insya-Allah. Itulah. Dan rakyat Gaza memang mereka sentiasa resilient, mereka sentiasa tidak mudah kalah. InsyaAllah, saya takut kita yang akan kalah. Mereka membuktikan mereka terus berjuang mempertahankan bumi Gaza, mempertahankan bumi Palestin, mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Okey, cara umum memang kita cara umum kita memang sokong boikot ni. Inilah salah satu strategi kita untuk melumpuh ekonomi rejim Zionis. Mereka ni memang dapat berkuasa sebab sistem ekonomi mereka kuat dan kebanyakan produk-produk mereka yang saya sebut sini Starbucks secara khususnya memang membantu rakyat, membantu tentera Zionis itu. Jadi salah satu cara pertolongan kita boikotlah produk ni, cara khususnya Starbucks lah. Dan ada lagi produk-produk lain yang masih orang kata khilaf tu tak apa, yang jelasnya contoh Starbucks dan ada lagi lah yang depan mata kita yang kita nampak Starbucks. Boikot insya-Allah. Patutnya kita bangunlah ekonomi orang Islam, bangunlah ekonomi kita sendiri. Dengan itu kita boleh bantu balik rakyat Palestin, insya-Allah.